Astaghfirullahalazim. Fitnah Walaun ni makin melampau. Ni, fitnah sampai 1 juta views. Walaun jahat lah anak ni dok kata. Kononnya dekat Raub tu bukan semata-mata durian. Ada aktiviti perlombongan emas kononnya lah. Terus jadi viral saudara. Ramai pula tu yang percaya. Mereka ni silap. Mereka dok guna gambar orang ni. Nama dia Jack Hassan. Dia pun dah buat laporan dah. Saudara cuba tengok ni. Tuan punya badan tampil buat penjelasan. Nama dia Jack Hassan. Dia kata video ni sebenarnya bukan di Raub Pahang. Video ni di Kedah, sebuah kuari lombong besi. Saudara nampak tak betapa jahatnya Walaun ni tabur fitnah, mainkan persepsi. Konon-kononnya ada lombong emas di Raub. Orang Malaysia ni pula suka benda-benda yang sensasi. Tanpa usul periksa, tanpa tabayun. Dia pergi sebarkan juga, dia pergi panjangkan juga fitnah yang mereka dah buat. Fitnah yang dibuat itu, saudara, memang menimbulkan kegusaran awam. Mereka cuba gambarkan, oh ni orang Cina duk curi emas dekat dalam hutan. Padahal benda tak betul pun. Sampai berjuta yang tengok fitnah. Patutnya orang yang buat fitnah ni kita humbanlah dalam penjara. Kita simpan dia lama-lama biar aman sikit negara ni.